Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Selamat sejahtera, bertemu lagi dalam video kali ini. Dalam video kali ini, saya akan kongsikan tentang STR Tunai 2026, iaitu sumbangan tunai rahma yang diberikan secara tunai kepada penerima yang layak. Ramai masih keliru tentang siapa yang boleh menerima bayaran tunai ini, bagaimana cara tuntutan dibuat, dan apa dokumen yang perlu dibawa. Jadi dalam video ini saya akan kongsikan dan terangkan semuanya secara ringkas dan mudah dipahami. Untuk pengetahuan semua, STR Tunai 2026 merupakan bantuan kerajaan Malaysia yang dibayar melalui kaunter Bank Simpanan Nasional atau BSN. Kaedah bayaran ini khusus untuk penerima yang tidak mempunyai akaun bank atau mereka yang mengalami masalah gagal kredit semasa pembayaran dibuat ke akaun bank masing-masing. Siapa yang layak menerima STR tunai ini? Pertama, individu yang tiada mempunyai akaun bank aktif. Kedua, penerima yang status pembayaran dalam sistem MySTR menunjukkan gagal kredit. Ketiga, ini memaksudkan bayaran tidak berjaya dimasukkan ke dalam akaun bank. Jadi, penerima perlu membuat tuntutan secara tunai di BSN. Untuk membuat tuntutan, penerima perlu hadir sendiri ke mana-mana cawangan BSN yang berdekatan dengan anda. Jangan lupa bawa MyCard asal kerana pihak bank akan membuat pengesahan identiti sebelum bayaran diberikan. Dalam sesetengah keadaan, penerima juga mungkin perlu membawa dokumen tambahan seperti surat beranak atau penyerta bank, terutama jika melibatkan isu gagal kredit. Sebelum pergi ke BSN, sangat penting untuk semak dahulu status pembayaran STR di portal rasmi MySTR. Pastikan status menunjukkan tunai atau gagal kredit, dan kalau status masih menunjukkan dalam proses atau dikreditkan, anda mungkin belum boleh membuat tuntutan di kaunter. Bagi pembayaran STR 2026, kerajaan melaksanakan bayaran secara berpasa untuk fasa 1, pembayaran bermula pada 20 Januari 2026. Manakala fasa 2 bermula pada 10 Mac 2026. Tarikh ini termasuk pembayaran secara tunai melalui BSN mengikut jadual yang diumumkan. Ramai juga bertanya, bolehkah penerima STR tunai menukar kaedah pembayaran kepada kredit bank pada masa akan datang? Jawapannya boleh. Penerima hanya perlu mengemaskini maklumat akaun bank melalui portal MySTR supaya pembayaran bagi fasa seterusnya dapat dimasukkan terus ke akaun bank tanpa perlu hadir ke BSN lagi. Sebagai penutup, saya akan nasihatkan semua penerima STR supaya sentiasa menyemak maklumat terkini melalui portal rasmi STR dan berhati-hati dengan sebarang berita palsu atau skam yang meminta maklumat peribadi anda. Pastikan anda hanya mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi kerajaan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk lebih info bantuan kerajaan dan berita semasa. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.